Ramai keliru apa itu Islam. Islam bukan nama orang atau orang. Tidak ada orang Islam. Islam bermaksud menyerah kepada Allah. Dalam ayat wa ana minal muslimin, saya di kalangan mereka yang menyerah kepada Allah. Ada orang bertanya, boleh ke orang Islam yang menentang Islam, mereka pergi mana? Kalau mereka menentang, sekali lagi, ia adalah perbuatan. Apakah mereka menyerah ke tidak? APEC sendiri, Alhamdulillah, usia 17 mencari ketenangan, mencari kebenaran, akhirnya sampai kepada Islam, bukan kepada agama orang Melayu. Lalu saya memeluk Islam, bukan revert atau convert atau jadi atau buat. Selepas kita menyerah kepada Allah, itu perbuatan di akhirat, di padang mahsyar, yang dihisap pun perbuatan amal soleh. Orang yang beriman, sekali lagi, orang yang pegang beriman, perbuatan. Orang yang beriman, dia imani, dia kenali, dia tak boleh iman sesuatu yang dia tak kenal. Dan amalan dia yang dihisap, bukan makamnya, bukan keturunannya. Oh, kamu bapa kamu sekian, kamu anak sekian, oh masuk ke sini, masuk ke sana. Tidak. Kamu lakukan ini, zalim, ada tempatnya. Kamu lakukan benda yang baik, adil, ada tempatnya. Ini semua ada dicerita dalam kitabnya, kalamnya, Al-Quran. Boleh mudah saja Google sekarang, ChatGPT pun ada memory selama 35 tahun internet ini Al-Quran. Kalau sesiapa tiada, boleh klik biodata saya, boleh pesan RM40 senaskah kelulusan KDN. Ada bahasa Arabnya sekali, terjemahan Ar-Rahman. Ramai tak membaca. Mereka anggap sudah Islam. Tidak. Orang yang menyerah kepada Allah akan baca kalamnya. Siapa beli apa akan autograf dan hadiahkan kalender Cina Muslim Makmah, Persatuan Cina Muslim Malaysia, yang APEC dan Ridwan T asaskan tahun 90-an. Ini Makmah KL. Tidak ada kuda punya. Dapat free. Assalamualaikum.